Bintang kedua yang juga membuat debut paling memorable sehingga kini adalah seorang bintang muda dari Kanada. Tak lain dan tak bukan Chris Jericho. Chris Jericho ni bukanlah seorang bintang yang baharu kan. Sepatutnya sebelum beliau menyertai WWE, beliau dah mencipta nama of course di Kanada, di Jepun, di ECW dan juga di WCW lah. Ketika mana WCW sedang menghangatkan division cruiserweight mereka, Chris Jericho ni adalah antara tulang belakang lah kepada WCW. Tapi selepas tahun 1998 itu, Chris Jericho dan beberapa rakannya merasakan macam WCW ni tak menjanjikan sesuatu yang cerah lah, dengan politik belakang tabir NWO yang tak habis-habis ceritanya kan. Jadi mereka ni agak frust dan bercadang untuk berhijrah ke WWE lah. Dan tak disangka-sangka Jericho yang ketika di WCW ni antara seorang yang agak akrobatik dan pernah dianggap sebagai Shawn Michaels versi WCW. Dan ketika Ogos tahun 1999, sebelum itu pun dah ada beberapa kali ditampilkan vignette ataupun macam teaser countdown. Tahun ni tahun 1999, macam yang kita tahu sedang menuju ke millennium, ke alaf 21 kan. Dan masa tu tengah kecoh tentang Y2K bug ni kan, tentang sistem perkomputeran kan, daripada tahun 1999 tu macam mana nanti bila dah masuk tahun 2000 adakah akan balik ke 1900 balik kosong semula dan sebagainya. Jadi spekulasi itu begitu membimbangkan waktu itu dan ia dimanfaatkan oleh WWE lah untuk nak membentuk satu karakter yang diberi nama Y2J, Chris Jericho. Jericho muncul pertama kali di acara Raw tahun 1999, Ogos 1999 dan menginterrupt atau mengacau promo The Rock waktu itu. The Rock waktu itu memang sangat over dengan peminat, antara individu yang kata apa, memang paling popular lah waktu itu kan. Dan Jericho muncul, keluar countdown itu dan muncullah lelaki bertocang atas tu kan. Dan menariknya promo ini dia unik kerana Chris Jericho lah. Siapa sangka bintang muda dari WCW ini sanggup untuk muncul di WWE kan. Dan kedua adalah kerana promo itu melibatkan The Rock. The Rock tahulah kan, dia memang suka mengayam-ayamkan orang lain kan. Kenapa tak introduce yourself kan? Cuba perkenalkan diri dululah kan. Kerana tiba-tiba boleh nak menyampuk dalam promo tu kan. Dan macam biasalah The Rock, it doesn't matter what your name is. Dan Jericho pun waktu tu macam nak terketawa, macam nak break karakter kan, kerana tak tahan dengan babak tersebut lah. Apapun dia satu babak ataupun momen debut yang kekal diingati,